Nak wall butter tapi tak guna butter. Macam mana tu? Lepas pasangkan daun kat ranting pokok ni, kali ni nak tukar rupa wall ni pula. Sayang sebenarnya sebab wall yang ni dulu pun DIY sendiri je. Acah-acah macam wallpaper tapi sebenarnya bukan wallpaper. Lepas 6 tahun tengok rupa yang sama je, tiba masanya kita tukar suasana baru. Kat rumah ni sebenarnya dah ada dinding butter, tapi ngadalah kan. Nak butter yang warna cerah macam ni lah pula konon. Projek yang ni buat berdua je dengan tuan suami. Kita tak guna banyak barang. Yang ni antara bahan-bahannya boleh screenshot je kalau perlu. Step yang pertama, kerja tampal-menampal masking tape ni ikut ukuran butter. Macam biasalah mak-mak, iklan masak-masak tu memang wajib lah kan. Jadi part yang ni suami selesaikan sampai sudah. Lepas tu mula plasterkan simen tadi. Adik, sebab warna dia grey, kita dah ada campur sikit dengan cat tau. Dengan harapan nanti warna dia jadi macam butter. Bila dah agak kering, excited lah buka tape tadi. Tapi bila tengok macam ni, rasa macam tak nampak masa depan pula. Sejujurnya bila tengok warna dia lepas buka tape, kita orang adalah rasa macam frust sikit lah. Sebab warna butter ni macam hambar aja kan. Tapi masing-masing tetaplah optimis, cakap yang nice je untuk bagi semangat pada sesama sendiri. Tak payahlah stres sangat. Jadi kita orang abaikan je dulu wall ni dan decide sambung esok lepas simen ni betul-betul kering. Esoknya lepas dinding ni dah kering sepenuhnya, kita orang ada menung lah sikit, duk mikir macam mana nak bagi dia nampak macam butter yang ori tu. Dalam pada menung tu, kita penuhkanlah garisan butter ni dengan simen. Tajalah sapu bersememeh sikit supaya dia nampak macam real lah konon. Dalam pada tu datanglah idea. Saya bagi tahu pada suami, apa kata kita cuba sapu cat wood stain ni warna teak. Mana tahu menjadi pula kan. Lepas cuba sapu sikit, suami kata lulus. Kita pun teruskanlah. Masa ni rasa macam kenapa tak terfikir dah semalam Alhamdulillah lepas 2 layer sapuan cat, akhirnya kami dapat dinding idaman. Sejujurnya kita orang rasa puas hati sangat-sangat lepas 2 hari rumah berantakan. Walaupun ada rasa putus asa di tengah jalan, rasa macam tak nampak masa depan, tapi kita kena teruskan sesuatu yang dah kita mulakan. Try and error tanpa perlu berbalah. Runding dulu baik-baik sebelum menyerah. Misi tukar rupa dinding ni dah selesai. Lepas ni nak tukar sarung sofa yang dah calar bala ni pula.